Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okey, bersiaran kita lagi di Faizal Channel 77. Hari ni kawan naik rakit Warit B pula. Hari ni trip solo, masih dalam bulan puasa. Kat rakit pun ada orang, tapi kali ni kawan trip solo lah. Jelajah untuk kali ketiga rakit Warit B. Okey, stay tune gang, nanti sampai lokasi kawan update lagi lah seperti biasa. Air suruh je? Ha, itu. Ada barang? Ada? Pakai umpan apa? Bulu. Gaji bayar bulu lah. Yang kasar-kasar tak ada. Tak bawa pompon? Oh, kat situ ada jual kan? Ada. Pak Warit? Dekat banyak. Kalau tak ada stok dah ada. Boleh lah, try je kan. Banyak glamour eh? Depan banyak glamour. Ha. Sini belakang kedai duri. Duri. Duri banyak ah. Okay kan, kita setting dulu. Mesin biasa, kecil, mesin 3,000 jadi Rolex 006. Ini kawan bawa 2 set, tak bawa set banyak. 2 set, satu mesin besar, satu road set kecil. Okey, kita tengok apa yang ada. Let's go. Double bagi.
besar sikit, saya 5. Orang pakai T buat sendiri, sambung. Setup yang lepas lubang kita pakai setup baru. Baru ni korang guna apa, Hero Disappear 6000 nak gurung. Pergi satu giga bawah je. Makan. Air dah pasang. Dia tengok, dia ambil tak? Lama banyak. Air je lah lama. Besar. Apa yang usat? Set. Lama lagi ke pada spek. Uang. Nah kot. Oh. Tebal. Kenapa? Lama. Mak besar betul. Buat pintar pun buat aku kerja kan. Lama. Saya sedap. Oh, besar. Lama. Sampah. Wah. Wah, nak tali. Tali nyangkut. Siapa punya tahu. Air dah mula surut dah. Pukul 3 suku pagi. Kita tengok ada tak. Tapi surut kat sini dia memang ikan rancak kan. Pasal dulu dekat bawah Alu kan. Alu dia terus pergi dekat Pulau Ubin, Tekong, terus pergi ke luar. Alah, lama. Mula ada. Alah, lama. Tengok. So tidak lama kata dia. Ibu lama. Berlin. Umpan berlin mak. Umpan berlin dia pedal. Wah, umpan berlin pak. Besar. Berlin tu separuh. Cari diri dapat. Besar mata kail dia. Macam kebulu betul lah ikan. Ni yang tadi kita dia. Wah, aku ingat. Mana ikan rupanya dah lama lekat dah. Lekat dah sampai terline dah. Ada lagi umpan dia? Ada kot. Ada lagi terline. Wah, berlin. Selan ni. Betuah betul. Besar tu.
lama ke ikan apa ni? Duri. Patutlah. Macam tekan ni. Dah pagi dah. 5 lebih lah. Oh, pakai ambuh satu. Tu orang besar tu. Satu. Tiga. Yang lama banyak lah. Yang lama banyak kecompat. Lontor juga ni. Harus laju. Kawan ni alo betul ni. Yang lama lah makan banyak. Yang lama tak besar, kecil. Oh, pagi-pagi pun kau ada juga Oh, lepas pun. Kena ngam. Susun ikan. Tip. Sedap ikan ni. Sedap. Ya. Kau tanya sekilo berapa kat pasar, mahal tu. 30 lebih lah. Dulu tak ada harga. Ya ke? Masak sedap. Goreng pun sedap. Tiba goreng-goreng je. Lama ni. Dah sama-sama sedap ikan ni. Manis. Banyak lah buat balik. Isi dia penuh. Dia tak macam lama. Kan bulat badan dia tu. Keempat tau. Oh, isi dia Tak mampat. lepek. Lama dia pipih isi dia. Kutip gelama penuh gelama dengan duri. Mana ada lagi lah. tak dibuang sengat dia. Tak pijak tu lah tadi lah. Jaya je. Okey geng, tamat misi kawan rakit Warib trip solo. Edisi ketiga. Edisi ketiga rasa. Edisi ketiga ke edisi keempat. Macam tu lah. Untuk apa trip kali ni lama banyak lah. Untuk ikan-ikan yang lain tu kita tak jumpa lah. Pasal kita pakai sarungan. Udang hidup tak ada. Pakai ikan hidup pun dapat gelama je. Gelama tidak makan belin. Itulah. Tengok akan datang trip mana kawan nak terjam, kawan tak pasti. Naik rakit ke, nembing ke, apa itu tak pastilah kan. Tengok akan datang. Kalau ada konten terbaru kawan upload lagi. Kita jumpa next trip yang akan datang. Terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe, follow. Terima kasih semua. Dan terima kasih semua support. Assalamualaikum.